Okey, ini adalah workaround SRK 250RD. Hui, lama baru aku perasan ada winglet ni. Hui, jahat dong. Apa? Semat tu. Itulah, macam biasa lah. Tengok dalam kertas, dalam paper, brochure, dia kurang je rupa dia ni. Tapi bila tengok depan-depan, hui, lain macam tu. Sebab kalau dalam video, dalam kertas, kita hanya tengok 2D tau. Dia paparan 3D tu lain. Ni 3D ke? Ni dia dah 6D dah ni, 6 dimension reality punya paparan ni. Ini 4 piston lah. Bunyi dia memang kau lah. Sedap. Okey, kat sini dia ada bagi jajan-jajan sikit lah. Jajan dia mana? Jajan-jajan dia. Ni ni memang Moto QJ ni, dia memang wajib lah bagi benda ni. Bagus betul lah. Seat. Ni seat ni kalau 2 orang kurang lah dia memang. Sebab benda ni dia motor sport bike. Dia memang fokus untuk single rider je sebenarnya. Ini apa benda aku pun tak tahu. Ini macam tambahan ni. Rasa dia punya ke limiter ke apa ni, tracker, tak lah. Ni apa benda tak. Yang lain-lain tu korang tengok review-review motor lain lah. Sebab aku tak study motor ni. Brembo kan. Brembe. Exhaust sudah smart. Cutting dia lawa. Eish. Ini memang stok macam ni weh. Memanglah stok macam ni kan. Brembe. Brembe dia memang bagi macam gitu punya. Okey lah, kita parking dulu. Apa lagi? Berminat? Dharma Motor kan ada. Kontak je. Nak tanya-tanya pun boleh. Okey, sekiranya anda berminat dengan motor yang saya naik tadi, atau nak tahu lebih lanjut mengenai model-model yang lain, jangan segan, boleh kontak saja Dharma Motorsport Smart Shop M-Force. Kat sini macam-macam motor ada. Apa boleh tengok, apa boleh kontak dia punya salesperson. InsyaAllah layanan servis dia sangat-sangat terbaik. Go.